Singapura ni sebenarnya sama je dengan Malaysia, cuma currency je yang berbeza. Hidup dalam multiculture, ada India, ada Cina, ada Melayu. So kita sambung hari kedua explore Singapura. Aku keluar sebenarnya dah lewat tengah hari disebabkan hujan. Jadi aku terus pergi lunch dekat area Bugis Street, makan ayam penyet ria. Dekat area sini ada juga tempat korang boleh shopping ataupun nak beli souvenir. Next destinasi aku ambil MRT pergi King Albert Park sebab nak pergi Bukit Timah Railway Station. Tempat ni salah satu tinggalan sejarah laluan kereta api lama yang menghubungkan Singapura dengan Malaysia. Tempat ni dulu diuruskan oleh KTM. Sekarang laluan ni dah ditutup, tapi korang still boleh datang melawat sebab banyak spot cantik korang boleh OOTD. Next destination kita orang pergi Chinatown. Kat area sini korang boleh shopping juga kalau nak beli souvenir. Yang buat unit bangunan shophouse dia warna-warni. Kalau korang nak OOTD kat sini cantik sebenarnya. Lepas dari Chinatown kita orang sambung jalan kaki pergi ke Fort Canning Park sebab ada satu tempat viral untuk ambil gambar cantik. Tapi malangnya aku sampai sana beratur panjang. Aku malah nak tunggu, aku ambil lah video sikit untuk korang tengok. Next kita orang jalan-jalan dekat area Orchard Road. Tujuan datang sini sebenarnya nak try aiskrim uncle ni. Memang famous lah kalau dekat Singapura. $2, RM6. Ni rasa dia macam aiskrim potong kita, sedap. Sebelum balik hotel aku singgah Rojak Time sebab nak try rojak Singapura. Selalu tengok orang jual kat Malaysia tapi nak rasa yang original dekat Singapura. Bagi aku rasa dia lebih kurang pas sembuh dekat Penang je. Settle hari kedua. Untuk hari ketiga aku tak ada pergi mana-mana pun. Check out daripada hotel aku terus pergi tunggu bas untuk balik KL. Aku beli tiket bas naik daripada Bugis MRT. Naik dekat depan The Snows Hotel. Dari sini naik shuttle bas sampai ke border Malaysia. Time sampai dekat border Singapura korang tak payah bawa turun beg korang. Just bawa turun pasport je. Dekat border Malaysia baru korang bawa turun semua barang korang, tukar bas lepas immigration. So akan naik bas ni sampai KL. So macam biasa korang jangan lupa like, comment, save video ni. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.